Okey tuan-puan, saya berada dekat PG Gold. So ini adalah public gold jewelleries. Dekat belakang saya ni adalah emas, yang mana kita boleh mengeluarkan emas daripada public gold menggunakan apps public gold tadi tu untuk keluarkan emas perhiasan. So bayangkan, ada tak kat sini kakak-kakak, acik-acik yang mungkin suka berlakon, suka barang kemas, tapi kita tak ada proses dia, kan? Kita tak ada duit yang banyak, tapi kita nak beli emas yang besar, kita kena buat apa? Kita kena menabung. Tapi perasan tak, kita menabung itu, kita menabung dalam bentuk duit. Tapi lalu kalau kita boleh menabung dalam bentuk keras. Contohnya nak tak gelang macam kat belakang ni. Nak tak gelang macam kat belakang ni, ada dekat tangan. Gelang yang kat belakang ni, nak tak dia ada dekat tangan. So kalau tuan-puan dah gelang kat belakang ni, tuan-puan nak ada dekat tangan, mudah saja. Caranya yang pertama, buka account gap. Bila tuan-puan buka account gap, tuan-puan mendaftar dulu. Setelah mendaftar, tuan-puan akan dapat apps macam ni. Tuan-puan tinggal mengumpul saja. Dan kita boleh buatkan next collection jewelleries. Yang mana kita nak keluarkan daripada apps public gold. So kita tekan dekat sini, what's new, kita ambil 10 series. Okay, so dekat dalam apps public gold ini, kita boleh pilih nak 3 layer macam saya atau mungkin nak 4 layer yang macam kat dalam tu. So kalau kita nakkan ini, caranya macam mana? Kumpul duit pun boleh ataupun nak lagi mudah kumpul gram. So kalau kumpul gram, kita tengok kat sini, 73 gram. So ini beratnya 73 kilogram, 73 gram. Okay, siapa yang suka 73 gram itu, tinggal dikumpul saja sampai cukup 73 gram, 74 gram. Kemudian kita boleh withdraw daripada gram emas yang terkumpul dekat sini. So kita dah tadi sampai 75 gram. 75 gram kita boleh tolak untuk redeem emas. Best kan? Memang best lah tuan-puan. Jadi tuan-puan kalau nak beli emas untuk hari raya tu kan, boleh buat macam tu.